Jauh di dalam hutan, saya jumpa satu anak sungai yang dikatakan digunakan oleh kartel sebagai tempat pembuangan senjata haram, barang kemas dan macam-macam barang pelik yang lain. Jadi saya dalam misi untuk meneroka hutan ini dan tengok sama ada kabar angin itu betul atau tidak. Dan untuk buat semua ini, saya bawa magnet terbesar di dunia. Jadi harap-harap kalau ada apa-apa benda pelik kat sini, magnet ni akan tarik keluar. Sekarang, saya sepatutnya tak tahu pun pasal tempat ni. Jadi hari ni, kita kena betul-betul berhati-hati dan cuba jangan sampai kantoi. Dengan itu, jom kita mulakan dan cari harta karun. Jadi saya baru jumpa bahagian pertama yang dalam di anak sungai ni. Dan tempat ni nampak memang menarik. Kalau ada senjata berat, pisau atau barang kemas dalam anak sungai ni, mesti semuanya akan berakhir di bahagian dalam macam ni. Agak-agak berapa dalam ni? Ya Allah, memang dalam sangat tu. Mesti dalam 6 atau 7 kaki kat situ. Saya cuba pijak ke bawah, tapi memang langsung tak ada apa-apa nak pijak. Ia terus dalam sejauh mana kaki saya boleh capai. Jadi, jom kita letak magnet dalam air dan tengok apa yang kita boleh jumpa. Wah. Okey, kita dah nampak beberapa gelembung naik. Itu memang sangat bagus. Oh, alah, taklah. Okey, mari kita angkat dia. Apa yang kita dapat? Kita dapat beberapa benda. Oh, apa? Kita ada paku 12 inci. Dan apa tu? Itu peluru ke? Oh, ya Allah. Itu mungkin rantai peluru dari mesingan. Kawan-kawan, saya rasa itulah dia. Itu rantai peluru untuk mesingan jenis tali sawat. Itu penemuan pertama yang gila. Benda ni sangat jarang. Pelik juga, sebahagian peluru ni cuma kelongsong je. Kosong. 3 yang ini belum digunakan. Tapi yang lain semua dah ditembak. Memang pelik. Saya rasa itu balingan pertama yang sangat bagus. Mungkin ada lagi benda pelik kat bawah tu. Jadi jom, kita masukkan balik magnet dalam air dan tengok apa lagi kita boleh jumpa. Dengan penemuan pertama yang gila macam tu, saya yakin mesti ada lagi harta karun dalam lubang ni yang boleh dijumpai. Dan selepas beberapa kali baling magnet lagi, saya dapat satu lagi barang pelik. Kawan-kawan, saya dah sangkut sesuatu yang sangat besar kat sini. Saya dah bergelut dengannya selama 20 minit tadi dan saya rasa kita mungkin dah dapat. Oh, tengok buih tu. Alamak, terlepas pula. Saya dah sangkut balik. Bro, tengok tu. Saya rasa kita dapat kotak ni gila. Oh, saya rasa itu mungkin kotak atau peti besi atau sesuatu. Tidak. Ia asyik terlepas dari magnet, tapi saya boleh nampak. Ayolah. Oh, saya dapat. Tidak. Kali ketiga mesti jadi. Ayuh, hampir dapat dah. Ya. Oh, memang kotak. Keluarlah. Ya. Tengok tu, korang. Kita baru je dapat kotak pertama hari ni. Oh, air yang keluar tu memang kotor gila. Tengok benda ni korang. Ini mungkin sesuatu yang dibuang kat sini oleh kartel. Maksud saya, memang nampak mencurigakan. Saya tak boleh bayangkan sebab lain kenapa kotak macam ni boleh ada di tengah-tengah hutan. Okey, saya betul-betul nak buka benda ni. Jom, kita cuba cungkil je. Ayuh. Okey, nampaknya itu tak berjaya. Ada 3 kunci pada kotak ni dan saya tak tahu macam mana nak buka. Awak cuma tarik je ke? Tak, kena pusing ke? Saya rasa itu pun bukan caranya. Macam mana sebenarnya nak buka benda ni? Oh, saya baru je patahkan salah satu selak. Okey, nampaknya kita makin hampir nak buka kotak ni. Oh, Korang, saya rasa saya dah buka. Saya buka tanpa sengaja. jom. Ada apa-apa dalam ni? Kita dapat sesuatu. Kita dapat beberapa batu dan Ya Allah. kita ada beberapa barang di sini. Apa benda ni? Adakah ini plat nombor? Alamak. Oh, kita dapat plat nombor korang. Aku tak percaya ada plat nombor di sini. Dan aku tak nak tipu. Aku agak pasti kedua-duanya dari kereta curi. Dan ini hampir pasti dari kartel. Mereka mungkin curi kereta, tanggalkan plat nombor dan buang di sini, di tengah hutan, supaya tak boleh dikesan balik kepada mereka. Itu memang gila. Dan kalau kau tengok ke atas ni, plat nombor ni dari tahun 1990-an. Itu 1993, maksudnya kereta-kereta ni mungkin dicuri 30 tahun lepas. Ada apa-apa lagi? Oh, memang ada lagi satu benda. Itu telefon ke? Oh, betul. Itu memang macam telefon pakai buang ala mafia. Jadi, kotak ni tak mungkin berada kat bawah tu lebih daripada beberapa tahun. Sebab ni telefon bimbit moden. Dan benda tu memang dah rosak teruk. Siapa yang terakhir pegang telefon ni, memang tak nak ia dijumpai. Jadi, siapa tahu apa yang ada dalam telefon ni. Mungkin rahsia kartel, macam-macam benda haram yang gila-gila. Jadi, mungkin saya takkan sentuh sangat benda tu. Tak nak tinggalkan cap jari. Dengan 2 penemuan pertama, kita berkaitan terus dengan kartel dan jenayah.
saya mula rasa agak gementar tentang apa lagi yang mungkin kita jumpa di sini. Sebab perkara terakhir yang saya nak jumpa di hujung magnet saya adalah mayat. Okey kawan-kawan, saya mula rasa agak gementar dengan semua benda jenayah yang kita jumpa ni. Ini jenis tempat di mana kau boleh jumpa pistol haram atau sesuatu macam tu. Tapi saya rasa, jom kita masukkan balik magnet ke dalam air dan tengok kalau ada lagi benda pelik kat bawah tu. Oh ya? Saya lemparkan ia ke lubang yang sama di mana kita jumpa plat lesen dan peluru tadi. Jadi saya harap ada benda lain lagi melekat pada magnet tu. Oh, saya rasa saya nampak sesuatu. Oh, ayolah. Oh, kita dapat sesuatu. Wah, Kita dapat banyak barang. apa sebenarnya yang kita dapat ni? Kita dapat... Oh, saya rasa kita dapat jam tangan emas. Ayo. Kita dapat jam tangan emas. Itu Rolex ke? Adakah itu betul-betul tertulis Rolex di situ? Saya rasa itu memang tertulis Rolex. Adakah saya baru sahaja jumpa Rolex asli yang dibuang oleh kartel di sini? Dan kemudian, kita juga dapat sebuah alat pembawa malapetaka dan keputusasaan. Apakah ini? Kita ada alat penyiksaan kartel atau sesuatu. Saya tak tahu apa benda tu. Ia ada macam gear dan beberapa bahagian berputar yang buat saya risau. Oh, saya tak suka rupa benda tu. Ia buat tangan saya rasa kotor. Okey, kita akan buang benda tu. Sebenarnya bahagian ni yang paling merisaukan saya. Itu nampak macam jam tangan Rolex sebenar. Kalau ada sesiapa tahu sama ada ia asli atau tidak, beritahu saya di ruangan komen. Tapi ia nampak agak bagus. Ini mesti jam tangan curi. Saya tak nampak sebab lain kenapa Rolex boleh berada di tengah-tengah hutan kecuali kartel yang curi. Saya harap kita boleh dapat 4 daripada 4 untuk harta karun gila. Saya akan baling di tempat yang sama kita selalu baling. Dan harap-harap tempat tu belum kering lagi. Okey, ya, itu balingan yang sempurna. Okey, saya dah ada kayu. Penemuan hebat. Saya suka benda ni. Dan, saya boleh rasa ia tersangkut pada sesuatu semasa saya tarik. Oh, ini akan jadi lontaran yang bagus. Saya dah boleh agak. Apa? Saya rasa kita dapat satu lagi timbunan barang yang besar. Tengok tu. Kawan-kawan, ini macam tempat buang sampah di bawah sini. Saya rasa saya tak pernah memancing guna magnet di tempat dengan sebanyak ini barang. Saya baling magnet sekali, kita ada sebatang sepana dari sebahagian daripada alat penyiksaan dan saya pun tak tahu apa benda tu. Dan sudah tentu, kita ada trofi pemancing magnet terbaik dunia, semuanya untuk saya. Terima kasih banyak. Ya Allah, apa yang sedang berlaku hari ini? Ketua Mafia terhebat dunia. Oh, itu trofi yang sangat comel. Tapi itu bukan untuk saya. Saya tengok lebih dekat benda ni dan saya rasa mungkin itu alat penyiksaan mafia. Ia nampak macam pisau bedah berkarat atau sesuatu. Lagi banyak saya jumpa benda macam ni, lagi saya tak nak ada di sini. Tapi saya rasa ini memang kerja saya. Selepas beberapa kali saya baling magnet tu dengan pelbagai hasil, tak lama kemudian saya hadapi masalah besar pertama saya. Kawan-kawan, saya rasa saya dah tangkap sesuatu yang sangat besar sebab saya langsung tak boleh gerakkan magnet tu walau seinci pun. Saya dah guna semua berat badan saya tapi ia tak bergerak langsung. Oh, saya tak boleh angkat benda ni. Alamak. Okey, saya dah basah kuyup. Magnet tu masih tersekat. Saya kena cari cara lain. Okey, juru kamera, saya perlukan awak turun ke dalam air dan ambil balik magnet saya. Tak nak? Tak nak. Apa maksud awak tak nak? Untuk apa saya bayar awak? Awak langsung tak bayar saya pun. Tapi sebenarnya, mari kita bincangkan tentang itu. Sekejap, tunggu. Saya akan masuk ke dalam air di sini. Air di sini pun taklah teruk sangat. Saya rasa saya boleh buat ni. Awak seronok tak? Bro, air ni bau busuk gila. Aku dah rasa macam kena malaria dah. Aku boleh rasa. Bau dia teruk gila. Guys, tolong like dan subscribe. Aku tengah rasa magnet tu dengan kaki aku. Dan apa yang aku rasa, cuma jarum terpakai je. Kejap, apa ni? Tunggu jap. Aku dapat sesuatu. Oh, aku rasa aku tahu apa benda ni. Oh, kita dapat lagi peluru. Aku rasa benda tu dengan kaki aku. Memang gila betul. Ya Allah, beratnya. Aku cuba untuk tak lemas. Oh, memang cool sangat. Tapi, aku masih belum jumpa magnet aku lagi. Dan aku memang tak nak masuk bawah air. Apa ni? Oh, sebahagian daripada mayat. Baguslah. Okey, aku rasa aku dah dapat. Oh, ya. Tolong keluarkan aku dari air ni. Aku dah dapat magnet tu korang. Jom kita cari harta karun. Masa aku kat bawah tadi, bukan saja aku dapat balik magnet aku. Bukan saja aku dapat malaria.
Bukan saja aku dapat kencing manis. Aku juga jumpa rantai peluru gila ni yang tersekat dalam lumpur. Yang aku sangka magnet aku. Tapi rupanya bukan. Cuma peluru lagi. Ya Allah, itu memang dari kartel 100%. Memang hebat. Aku harap ada sebatang mesingan kat bawah tu. Hanya ada satu cara nak tahu. Baiklah, ini dia. Aku boleh rasa. Jom dapatkan mesingan. Wah. Oh, kita baru je tersangkut pada sesuatu. Tolonglah biar itu mesingan. Oh, itu berat. Oh, ya Allah. Oh, saya nampak gelembung. Saya rasa kita dapat sesuatu yang besar, kawan-kawan. Memang betul. Itu bukan mesingan. Itu pisau betul-betul. Oh, tempat ni memang hebat. Tunggu, jangan sampai saya terpotong tangan. Ayuh, okey, saya takkan buat macam tu. Tak, saya tak boleh ambil. Tengok tu. Saya dapat parang kartel betul-betul. Wow. Itu memang hebat. Bukan mesingan. Memang cool. Tapi tetap sangat cool. Saya suka jumpa parang. Semakin banyak harta yang saya kumpul, semakin kurang barang yang saya jumpa. Jadi, saya rasa sudah tiba masanya untuk kita bergerak ke bahagian lain hutan ini. Dah lebih kurang 20 minit dan saya tak jumpa banyak lagi. Tapi saya akan cuba baling sekali lagi di tempat yang sama untuk nasib baik. 1, 2. Aduh, sakit betul. Aduh, aku dapat. Aku betul-betul dapat. Apa itu, Vic? Apa itu? Itu lembing. Ya, aku ada lembing. Tapi percaya atau tidak, sebelum aku jadi pemburu harta karun, aku sebenarnya seorang pahlawan Aztec dan aku memang hebat dalam membaling lembing. Tengok ni. Aku dah agak berkarat sikit. Okey, aku rasa kita dah jumpa semua yang boleh kita jumpa kat sini. Jadi sekarang, kita patut teruskan terus ke hutan ni dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa kat sini. Oh, apa tu? Ada sesuatu terdampar kat sini. Oh, apa ni? Oh, itu beg tangan. Oh, aku rasa tak. Itu macam dompet. Oh, itu memang sangat hebat. Oh, ini dompet Louis Vuitton. Okey, jadi soalan sebenar. Ada duit tak dalam ni? Aku rasa, jom kita tengok. Jom. Ya, kita dah buka. Saat penentuan. Ya, tak ada duit dalam ni. Apa ni? Oh, itu tulang rahang. Itu macam tulang rahang seseorang. Kemana ia pergi? Tunggu sekejap. Aku tahu aku tak gila. Itu memang tulang rahang. Oh bro, itu macam... Aku rasa itu bukan manusia, tapi itu memang rahang, macam rahang haiwan atau sesuatu. Kalau ada sesiapa tahu tulang apa itu, tolong beritahu aku di ruangan komen. Itu memang gila. Tulang itu ada dalam beg tangan ni. Ini mesti macam amaran dari kartel. Siapa je yang letak tulang dalam dompet $1,000 macam ni? Ini memang seram korang. Aku rasa takut sekarang. Tapi aku rasa kita teruskan je dan harap aku tak kena culik. Aku baru nampak 2 lagi benda terdampar tak jauh dari beg tangan tu. Dan aku nak tengok apa benda tu. Oh, kejap. Apa tu? Itu pisau ke? Korang, aku rasa itu macam pisau pelik. Alamak, itu pisau kartel ke apa? Dan kemudian kita ada... Oh, apa ni? Ini pisau? Atau bukan? Apa benda ni? Aku ingatkan ini macam pisau atau pistol ke apa, tapi aku tak tahu apa benda ni. Mungkin ini sarung yang kau boleh letak pisau dalam dia. Sebenarnya, benda ni memang sepasang ke? Oh, memang sepasang rupanya. Tengok tu. Aku ada bilah gila ni dengan sarung kecil untuk dia. Maksud aku, memang hebat betul. Jom teruskan dan tengok apa lagi kita boleh jumpa. Aku dah mula rasa macam tak betul ke? Dah buka ke tu? Tak, ada minuman yang belum dibuka tak sini? Oh, bro. Kau memang dahaga betul. Kau memang boleh rasa betul-betul perisa hutan kartel tu. Aku mungkin akan mati. Merangkak melalui hutan. Tak lama kemudian, aku berhadapan dengan bahagian anak sungai yang paling dalam dan terbesar yang pernah aku lihat setakat ini. Satu tempat yang aku pasti akan memberikan harta karun yang luar biasa. Okey, korang. Kita baru sahaja sampai ke bahagian paling liar dan paling dalam hutan ini yang pernah aku lihat setakat ini. Aku sedang berdiri di hadapan satu bahagian yang mungkin lebih dari 10 kaki dalam. Aku rasa senjata dan benda paling gila yang kita akan jumpa hari ini pasti ada di sini. Jadi, mari kita masukkan magnet ke dalam air dan tengok apa yang kita boleh jumpa. Baiklah korang, inilah saat penentu. Mari kita tengok sama ada bahagian ini betul-betul ada lagi harta kartel atau tidak. Oh ya, ya Allah. Air tu memang dalam gila. Aku boleh rasa magnet tu terus tenggelam macam 10 kaki. Memang dalam gila.
Ya Allah, tapi aku boleh rasa ia melekat pada sesuatu. Aku tak pasti. Ia jadi berat sangat ni. Kita dapat harta karun ke? Kita dapat... Oh, memang dapat. Kita dapat beberapa barang. Oh, kita dapat banyak benda. Apa tu? Oh, itu macam gergaji besi kawan-kawan. Oh, tidak. Itu tak bagus. Itu macam untuk potong orang atau sesuatu. Jadi aku akan berhenti sentuh benda tu supaya cap jari aku tak melekat. Dan aku nak tengok apa benda satu lagi ni. Oh, rupa dia pelik sangat. Macam sejenis cangkuk yang ada pemegang. Mari kita... Oh, itu tak berjaya. Aduh, itu satu lagi macam alat pembedahan atau sesuatu. Itu mesti sejenis alat penyiksaan kartel. Nampak menakutkan betul. Aduh, kurang. Saya tak begitu suka lubang ni. Tapi, mari kita masukkan semula magnet dan tengok kalau ada benda lain di bawah sana. Baiklah, kita baling semula di tempat yang sama di mana dua alat penyiksaan tadi dijumpai. Mari kita tengok kalau ada benda lain di bawah sana. Wah. Baiklah, balingan kedua. Mari kita tengok kalau kita boleh dapat nasib baik macam balingan pertama. Alah, ayuhlah. Aduh, ini berat sangat. Saya tak pasti sama ada tersangkut pada kayu balak atau apa. Oh, ada sesuatu naik ke atas. Oh, ada daun-daun. Dan kita dapat dua benda. Apa? Apa sebenarnya yang saya sedang tengok sekarang ni? Kita ada... Saya pun tak tahu apa benda ni. Tunggu sekejap. Oh, jangan kena muka saya. Saya pun tak boleh nak tanggalkan benda ni. Macam tu lah. Oh, itu macam sepana paip atau sesuatu macam tu. Ya Allah, benda tu besar gila. Saiz dia sama dengan kepala saya. Bro, saya rasa ada orang buat jenayah dengan benda ni dan buang dalam hutan untuk hapuskan bukti. Ini macam bukti jenayah. Saya tak nampak sebab lain kenapa benda macam ni dibuang dalam hutan. Oh, itu tak bagus. Okey, jadi benda ni akan masuk dalam timbunan bukti jenayah yang kita sedang kumpul. Tapi tengok tu. Itu benda yang paling saya teruja. Ya Allah. Saya rasa saya jumpa salah satu benda ni dalam video saya yang lepas. Ia macam sejenis pisau pelik yang melengkung. Ada antara korang kata benda ni dipanggil karambit atau karombit. Ia sejenis pisau khas yang digunakan oleh tentera dan kartel dan sebagainya. Ya Allah, memang sangat menarik. Ini mungkin benda kegemaran saya yang kita jumpa setakat ini. Wow. Oh, memang sangat menarik. Sambil timbunan senjata kartel haram yang saya jumpa makin bertambah, tak lama lepas tu saya jumpa sesuatu yang sangat pelik. Saya sendiri tak pernah tengok benda tu sebelum ni. Korang, saya rasa saya baru je jumpa benda paling berat yang kita tarik naik hari ni. Dan tengok semua buih yang keluar tu, saya syak ada sesuatu. Ini mesti sesuatu yang sangat besar. Oh ya Allah, apa itu? Oh ya Allah, korang... Kita baru saja jumpa macam kotak berkunci atau sesuatu. Tengok semua air keluar dari situ. Ada dua mangga pada kotak tu. Ada kunci di bahagian depan dan ada satu lagi kunci yang melilitnya. Siapa pun yang buang benda ni ke sini, memang tak nak ia dibuka. Memang gila. Saya tak pernah tengok perlindungan sebanyak tu pada satu kotak. Okey, biar saya tanggalkan dari magnet. Tepi dulu magnet. Korang, benda ni sebenarnya mungkin tak ada apa-apa dalamnya langsung. Ia memang sangat-sangat ringan. Rasa macam kosong. Saya rasa saya tak dengar apa-apa. Mari kita tengok kalau kita boleh buka benda ni. Okey, saya pun tak tahu macam mana nak buka benda ni. Jom tengok. Adakah ia boleh dipusing? Tak, saya tak rasa ia boleh. Boleh buka tak? Tak boleh buka. Ya, jadi kita kena guna cara pelik sikit untuk buka benda ni. Tapi nasib baik, mafia dah pinjamkan saya pelbagai alat yang boleh saya guna untuk buka benda ni. Jadi, mari kita cuba. Baiklah. Ini mungkin akan ambil masa agak lama. 2 jam kemudian. Baiklah, nampaknya busur dan gergaji memang tak begitu bagus untuk logam. Jadi, kita mungkin kena cari idea lain. Ini adalah benda paling hampir dengan tukul yang saya ada. Jadi harap-harap guna kekerasan mungkin menjadi. Ayo. Buka. Aduh, sakitnya. Jadi bukan saja kotak itu masih tertutup, tapi sekarang bahu saya pula sakit. Baiklah, kita akan cuba sekali lagi dan lihat sama ada kita boleh buka peti keselamatan ini. Baiklah. 1, 2, 3. Wah, benda ni memang lebih kuat daripada yang saya sangka. Ayo. Oh, saya rasa kita dah berjaya. Detik penentuan. Apa yang ada dalam kotak berkunci ni? Jom kita tengok. Oh, kita dapat $1. Ya Allah. Kita dapat $1 dan...
Tak ada apa-apa lagi. Kita cuma dapat $1 sahaja. Saya rasa saya tak pernah kena tipu seteruk ini sepanjang kerjaya saya memburu harta karun. Ini teruk. Tapi, sebenarnya saya memang perlukan duit ini. Saya sangat ingin tahu macam mana benda ini boleh berada di tengah-tengah hutan. Kalau ada sesiapa yang ada teori macam mana kotak duit dengan $1 sahaja boleh sampai ke tengah hutan, beritahu saya di ruangan komen di bawah. Hari ini, jumpa benda-benda yang memang luar biasa. Jadi, saya dah berpindah ke bahagian baru. Saya harap kawasan ini sama bagus macam 2 tempat sebelum ini. Tengok, sekarang saya tak jauh sangat. Jadi, kawasan ini sepatutnya memang bagus juga. Wah, sakitnya. Aduh. Okey. Mari kita tarik masuk. Jom tengok apa yang kita dapat. Oh, saya rasa kita dapat sesuatu. Apa tu? Itu busur ke tu? Ya Allah, saya tak pernah jumpa benda ni. Kita baru didapat busur dan anak panah masa memancing dengan magnet. Saya rasa magnet tu pun tak lekat. Dia tersangkut kat tali. Hebat betul kan? Biar saya keluarkan benda ni. Okey, ini memang sangat hebat. Ini salah satu benda yang saya tak pernah jumpa sebelum ni. Saya dah jumpa banyak pistol, pisau dan benda-benda lain. Tapi tak pernah busur dan anak panah. Macam mana nak guna benda ni sebenarnya? Okey. Kita akan cuba sekali lagi kat tempat saya jumpa busur tadi. Saya rasa mesti ada lagi barang-barang menarik kat bawah tu. Oh ya. Okey, mari kita tengok. Ya Allah. Korang nampak tak tadi? Saya rasa saya baru dapat pistol. Oh, betul. Korang, itu memang pistol. Itu yang pertama untuk hari ni. Tengok tu. Aduh, saya memang tak nak sentuh benda ni korang. Saya betul-betul tak nak tinggalkan cap jari pada benda ni. Tapi memang menarik gila. Tunggu jap. Mari kita... Yoing. Ya Allah. Saya suka jumpa benda-benda macam ni. Apa yang berlaku kat sini? Apa benda yang boleh dilipat ni? Sini ke tempat peluru masuk? Saya langsung tak tahu benda ni betul ke tak. Saya takkan main sangat dengan benda ni. Tapi memang hebat. Mesti ini sesuatu yang dibuang kat sini oleh kartel. Atau mungkin pistol latihan. Saya tak pasti. Sekarang, kalau ada sesiapa yang tahu pistol jenis apa ni, beritahu saya di ruangan komen di bawah sebab saya memang sangat ingin tahu sama ada ini betul-betul sesuatu yang dibuang kat sini oleh kartel atau cuma benda yang tak berkaitan. Awak pun mesti dah fikirkan tentangnya. Macam, kenapa ada pistol di tengah-tengah hutan kalau bukan sebab pembunuhan? Tempat ni sendiri dah jumpa busur dan anak panah serta pistol. Jadi, saya rasa memang banyak lagi barang menarik kat bawah ni. Jom kita masukkan balik magnet dan tengok apa lagi yang kita boleh jumpa. Okey, jom. Jom, keluar dari air. Oh, saya nampak. Kita dah dapat. Oh, Apa? Baiklah. Jadi, apa sebenarnya benda ni? Ia macam sekeping logam besar. Saya rasa saya tak boleh tanggalkan dari magnet. Ya Allah, kawan-kawan. Saya rasa saya dah rosakkan magnet saya. Ini memang jadi magnet saya sekarang. ayuhlah. Tak boleh. Bro, ini memang jadi magnet saya sekarang. Saya kena hidup macam ni je lah. Baiklah. Logam misteri. Saya harap awak bertuah. Oh! Ya Allah, beratnya benda ni. Baiklah, jom. Bawakan aku, ya Allah, bawakan aku senjata lain. Tengok buih tu. Aku rasa kita dah dapat sesuatu. Oh, apa tu? Oh, Rupanya kau saja. Okey. Aduh, aku rasa macam orang gua. Aku macam cuba buat api untuk kali pertama. Itu dia. Akhirnya. Sebenarnya benda apa ni korang? Kalau ada sesiapa tahu apa benda logam pelik ni, beritahu aku di ruangan komen sebab aku rasa aku tak pernah jumpa benda macam ni sebelum ni. Korang, apa benda ni sebenarnya? Aku baru saja tenang sesuatu dan aku tarik benda ni keluar dari air hutan. Ya Allah, itu macam bom ke apa? Kotor betul. Okey, jadi kita tiba-tiba jumpa satu lagi barang misteri kat dalam hutan ni. Ya Allah, jijik betul. Aku tak payah pun guna magnet untuk ni. Aku cuma tendang je dalam air tu. Alamak, ada air kotor keluar dari benda ni. Okey korang, aku rasa aku dah cukup dapat Ebola untuk hari ni. Aku rasa aku nak keluar dari sini. Bukan saja hutan ni antara tempat paling kotor dan berbahaya yang pernah aku terokai, tapi ia juga ada beberapa benda paling menarik yang pernah aku jumpa dalam saluran ni. Dan walaupun nasib baik aku tak diculik oleh kartel, aku tetap dapat lebih daripada cukup penyakit baru. Sejujurnya, semua tu memang berbaloi. Dan kalau korang nak aku datang balik ke sini, beritahu je kat ruangan komen dan aku akan pastikan untuk lakukannya. Korang juga boleh cadangkan tempat-tempat gila lain yang korang nak aku terokai dan aku akan pastikan jumpa korang dalam video seterusnya.